Selamat datang kembali ke rancangan podcast In Conversation bersama saya Din Syam yang dibawakan dari Universiti Teknologi Malaysia dan dikuasakan oleh UTM Nexus. Apa itu UTM Nexus? Sudi-sudikanlah ke website kami utm.my untuk mengetahui lebih lanjut tentang UTM Nexus yang berada di bawah kawal selia Jabatan Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi Universiti Teknologi Malaysia. Pada episod-episod yang lalu, saya selalu dengan klisenya mengatakan tetamu kita istimewa pada hari ini, tetamu kita yang pada episod ini istimewa. Tapi untuk episod kali ini, tetamu kita memang istimewa, without a shadow of doubt. Hari ini kita ada seorang tetamu yang merupakan ikon. Saya tak suka guna nama OKU tu, tapi gelaran ni memang ikon OKU UTM. Bersama kita pada hari ini ialah Dr. Rozimi Muhammad. Selamat datang Dr. Rozimi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Banyak meluangkan masa datang untuk podcast ni kan. Yang podcast ni biasanya kita buat di studio, tapi studio kita tu tidak berapa kondusif untuk tetamu. Tak kira dia tu kelainan upaya ke biasa ke apa ke, sebab dia kena naik steps yang dia macam tak ada lift, dan final step tu dia kena naik step, dia di hujung-hujung, dia di hujung-hujung gitu kan. Kenapa kita buat kat situ? Sebab dia sunyi dan dia kurang gangguan orang lalu lalang dan sebagainya kan. Tapi kali ini kita berada di universiti punya library, iaitu Perpustakaan Raja Zari Sofia. Perpustakaan kita yang baru, kita ada dua perpustakaan di universiti ini. Satu perpustakaan Sultan Hasanariah, yang ini ialah perpustakaan kita yang bukanlah baru-baru, totally new, tetapi yang lebih baharu dari perpustakaan Sultan Hasanariah, iaitu Perpustakaan Raja Zari Sofia. Nice place. Orang luar pun boleh datang. It is open to public, cumanya tak bolehlah pinjam buku sebab bukan student. Kan? Okey. Dr. Rozimi asal dari mana? Okay, saya asal dari Kota Baru, Kelantan. Kota Baru, saya Kelantan. orang Kelantan. Saya kalau cakap pasal Kelantan ni cakap pasal makan lah. Ya. Nasi kabur saya boleh dapat di Johor Bahru ni ataupun di area Skudai. Laksam susah. Okey. Singgang saya tak pernah jumpa. Ada singgang dekat sini? Biasa kalau laksam saya pergi ke pasar malam hari Isnin di Taman Teratai. Itu ada satu saudara saya, kata saudara pun tidaklah, tapi satu kampung yang berniaga di situ, dia buat laksam juga. Cuma singgang tu betul, saya pun tak jumpa kat JB ni. Dekat KL saya jumpa, dekat Kampung Baru ada tempat famous, dan kawan-kawan Kelantan saya yang pergi kata memang otentik dengan budu singgang, memang power. Tapi Johor Bahru ni saya tak pernah jumpa lagi. Kalau doktor jumpa, share kalau information. InsyaAllah saya pun tak jumpa lagi. Kalau tuan jumpa pun beritahulah. Dah jadi macam ni, dah jadi macam apa, jalan-jalan cari makan. Ya. Berapa lama dah berada di kampus UTM Skudai ni? Okey. Saya mula datang ke kampus ini untuk tujuan pembelajaran pengajian degree saya pada tahun 2007, dan sehingga kini masih lagi berada di UTM. 2007? Adakah berterusan 2007 hingga kini, ataupun ada pergi ke tempat lain, kerja tempat lain, belajar tempat lain, masuk tak balik? Tak ada, berterusan. Wah, ini betul-betul berterusan, dan juga college pun sama, KTDI daripada dulu sampai sekarang. KTDI sekarang ni pengetua dia Dr. Akmali. Ya betul. So Dr. Akmali patutnya bagi satu award kepada Dr. Rozimi. Loyalty award ni kan. Okey. Kenapa KTDI? Ada sebab-sebab tertentu? Actually awal-awal saya masuk ke UTM dulu zaman degree, sepatutnya batch saya tu berada di College 9, College 10. Cuma disebabkan College 9 10 tu jauh daripada fakulti saya, Fakulti Sains Komputer. Okey, betul. Apa sekarang ni komputeran Fakulti Komputeran. Jadi antara college yang paling dekat adalah KTDI. Okey, betul. Jadi saya dipindahkan ke KTDI. Tahun 2007 masuk KTDI sampai 2025 ni, ada beza ke tidak? Dari segi environment je hampir sama je lah. Cuma ada sedikit improvement dari segi office pentadbiran. Dari segi office pentadbiran kita dah ada RAM, and then okay. apa, meja counter ada yang rendah,
So ada sedikit improvement lah yang kita boleh, saya rasa kita boleh mention lah. Ini satu point yang bagi saya menarik kerana saya tidak pernah memikirkan ataupun saya selalu dalam kepala saya terlintas apabila saya nampak kaunter ada kaunter rendah sikit, saya fikir kenapa buat kaunter rendah macam ni? Mungkin untuk budak-budak. Mungkin untuk budak-budak fikir saya betul. Saya tak pernah fikir ke arah itu. Yes. Teruk betul saya punya pengetahuan tentang benda-benda facilities begini. Sejak bila ada benda tu? Berapa tahun kebelakangan yang ada? Tak saya more than 10 years zaman PM Dr. Sulaiman Kalikon. Oh, dah lama. Dia waktu dia pengetua. And dia pun banyak juga involve saya dengan JKM College untuk buat aktiviti bersama dengan college. Okay. So nak kata bukanlah conclusion, secara amnya keadaan semakin baik lah dalam kampus ini. Yes. Accessibility, dari segi accessibility saya boleh kata semakin baik lah, much better. But still we have a lot of room to improvement lah. Room for improvement. Yes. Ada tak benchmark secara peribadi pergi ke tempat lain, negara lain, ataupun ke universiti lain, ataupun jabatan lain berurusan sepanjang bekerja dan sebagainya, rasa macam ini lebih baik daripada UTM. UTM sepatut buat begini, buat begitu. Ada tak benda itu? Ataupun perasaan itu? Yes. Kalau kita nak buat benchmark, maybe saya boleh ambil daripada Universiti Malaya. Universiti Malaya, saya pada pandangan peribadi saya as a OKU, itu lebih kondusif untuk orang macam saya lah. And then tapi kalau di Johor ni, saya kira mungkin juga pihak UTM boleh belajar something daripada hypermarket Topen ataupun IKEA. Topen dan IKEA adalah saya kita bukan nak iklan. Kita bukan nak iklan. Ini kita cerita ikhlas. Betul. Pengalaman kita pergi. Betul. Topen dan IKEA pada saya mempunyai satu tahap accessibility yang top notch. Explain sedikit situ. Dari segi contohlah dari segi tandas paling kritikal pintunya besar, laluannya smooth. Kawasan tandas dia luas. Ada button safety emergency. And then dia punya toilet ada bidet. Ada bidet, ada tempat untuk kita. Maksudnya yang toilet tu bukan yang dia pipe yang luar tu, bidet yang bidet pada toilet pada toilet itu sendiri. Kemudian kita punya wheelchair tu yang paling penting untuk satu tanda OKU, kita boleh move around 360. Dia punya keluasan paling kurang. So kat situ saya rasa tandas ikan tu saya boleh berguling-guling. Okay. So kalau dari segi laluan lain pun, lift pun apa semua very accessible. Even dia punya button pun ada setengah lift kita tengok button dia menegak. Tapi di IKEA button horizontal. So OKU dia boleh touch. Kalau yang menegak tu OKU kedil dia kena minta tolong orang lain tolong tekan untuk dia. Sebab button dia menegak. Tapi di ni button dia horizontal. Boleh kalau kita boleh share Dr. Rozimi punya condition, maksudnya wheelchair ke apa ke, boleh supaya penonton podcast ni boleh visualize apa yang kita ceritakan sebentar tadi. Macam Dr. Rozimi punya condition macam mana? So saya ni kalau dapat dilihat sekarang, inilah keadaan saya lah. Mungkin tak nampak, mungkin kita sedikit kan, so sedikit saya zoom. ada tangan kiri saya ni sampai siku sajalah. And then kedua-dua kaki saya ni sampai peha, tak ada kepala lutut. Sampai tak ada kepala lutut. Tak ada kepala lutut. Tak ada kepala lutut. Jadi kalau lah saya selalu buat joke, kalau lah ada orang yang ejek saya kata bodoh, tak letak kepala lutut, tak boleh lah, minta maaf lah. Saya minta maaf banyak lah. And then alhamdulillah ada tangan kanan yang sempurna lah. Alhamdulillah. Yang lain pun alhamdulillah masih lagi handsome. So kalau dalam classification ataupun kategori OKU, benda ni ada classification dia tak? Ada yang dipanggil macam dari segi coding ke dan sebagainya, ada tak? Yes, untuk OKU kita ada 7 kategori kesemuanya, dan OKU fizikal adalah salah satu. Cuma dari segi sudut sub pada fizikal tu saya kira macam tak ada. Even kalau you
hanya tak ada kaki sebelah pun dikira OKU physical, tak ada dua kaki pun OKU physical dia juga. degree tu tak ada, dia kira scale physical terus. Dia standard. Even tak ada satu anak jari pun dikira sebagai OKU physical. Oh okey. Okey, tak apa. Kita stop kat situ sekejap. Okey. Bukan stop dia. Saya ada soalan lagi. Sebab saya banyak lagi nak tanya pasal itu tadi. Tapi sekarang ni kita cakap pasal physical barrier. Sebenarnya physical barrier yang lebih penting ke ataupun orang tu? Perception masyarakat yang menjadikan dia sukar. Contoh saya sendiri tak aware yang horizontal lift button tu. Tapi toilet tu saya tak aware sangat yang macam keperluan masuk yang boleh 360, emergency button, bidet. Benda yang saya pandang remeh dan take for granted most of the time. So challenge dia lebih kepada physical tadi kita kata accessibility ataupun orang tu, especially public punya perception dan mindset. Okay, so saya kira ini satu isu yang sangat penting sebenarnya. Thank you for the question. Okay, both of them important. Keduanya penting. Barrier punya physical dan juga mindset orang, mindset public. Tapi the most important thing saya boleh cakap adalah sikap kita untuk ambil tahu ataupun tidak. Sebagai saya mohon maaf tuan, tadi tuan tak aware berkaitan dengan keperluan tandas. Mungkin sebab tuan bukan OKU, ataupun tidak ada anak yang OKU. Jadi pengetahuan itu kita tak cari. Tapi bagi orang yang OKU dan juga keluarga yang ada anak OKU, mereka akan mencari benda tu. So bila mereka mencari, dan of course apabila melibatkan sifat dan sikap manusia ni, kita nak benda tu sebaik yang seperti yang kita perlukan. So sebagai contoh, tandas, kalau kita kata tandas yang mesra OKU, dia mesti ada sifat-sifat yang cirinya wheelchair itu boleh move around 360. Kalau lebih kecil, saya boleh kata sebagai kurang memenuhi spesifikasi tandas OKU. Betul. Boleh you nak spesifikkan ada satu tandas khas, tetapi spek dia macam mana, the detail one. So sama juga benda-benda yang melibatkan fizikal ni, tapi in the end dia mesti datang daripada human juga in the end. Ya, betul. Mesti datang daripada human juga. Kita ni pada sebagai manusia, kita kena cakna lah. Kita kena cakna dan kita kena make sure agar keperluan golongan OKU ni dapatlah dipenuhi ataupun ditambah baik. Soalan sensitif satu. Pernah tak pengalaman pergi tempat dan nak minta servis dan mengadu, oh saya macam gini, situasi sebegini, boleh tak buat sebegini-begini? Orang tu kata, kami tak layanlah benda macam ni, atau kami tak adalah macam ni, encik pergi tempat lain lah. Ada? Ada, dan memang sentiasa ada. Sentiasa ada tu maksudnya benda tu berulang. Ya, betul. Maksudnya bila satu time, bila saya pergi ke suatu tempat kan, saya perlukan tandas OKU, tetapi di tempat itu tidak ada tandas OKU. So jadi saya terpaksa masuk tandas orang yang normal. Bila tandas orang normal ni, saya kena turun ke bawah, turun daripada wheelchair. Dan tandas ni memang sifat dia basah. Saya tak boleh nak expect tandas kering, bersih, cuci segala ni, tidak. Betul. Bila basah, seluar saya kena basah. Saya tak tahu air apa yang ada di situ. Betul. And then bila kita masuk tandas yang orang normal ni, kadang-kadang pintu dia kecil, dia punya pipe pun berkurang saja. So itu menjadikan sekadar cukup-cukup saja. Tapi kalau ada satu tandas OKU yang khas, so maksudnya saya boleh masuk sel dengan wheelchair, saya boleh tanggalkan pakaian apa semua mengikut keperluan saya lah. Betul. Tapi kalau yang tandas orang normal ni agak terhad. So cukup-cukup saja. And then dari segi soalan tuan tadi, ada atau tidak orang cakap tak payah buat lah, sebab sometimes manusia ini dia kurang cakna dan juga dia tidak menyediakan peruntukan. Alasan yang paling banyak kita terima, tak ada bajet. Itu saja. Itu dia punya alasan yang paling banyak lah kita terima. Jawapan standard dia. Ya, jawapan standard. In the end, you salahkan orang atas. Okay. Itu saja. Okay, tak apa.
Kita stop sekejap kat situ. Kita kembali selepas ini untuk part kedua yang lebih power lagi daripada perbincangan. Kita kembali untuk part kedua.